Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan sesi cerita kita pada hari ini. Dipersilakan Haifa Najwa dengan tajuk ceritanya yang menarik. Hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh sebagai tanda sokongan. Okey, dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPG, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Yang dihormati pengerusi majlis, barisan pentadbir, guru-guru terutamanya Ustazah Mariah, rakan-rakan seperjuangan serta para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Bolehlah sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nur Haifa Najwa binti Muhammad Nazir. Selamat datang ke dalam program bercerita buku kanak-kanak tahun 2025. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan rahmatnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis yang penuh berkat ini. Sesungguhnya setiap pertemuan yang diisi dengan ilmu dan peringatan adalah satu bentuk ibadah dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang diberi rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah pentadbir seluruh alam. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan dan keselamatan ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang menjadi cahaya petunjuk qudwah hasanah, contoh teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Baginda bukan sekadar seorang pemimpin, malah seorang pendidik, suami, sahabat, hamba Allah yang paling sempurna akhlaknya. Sebelum kita memulakan sesi bercerita, marilah kita sama-sama membaca doa agar majlis ini diberkati dan dipermudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ftahli abwabal khairi wa abwabas salamati wa abwabas sihhati wa abwaban ni'mati wa abwabal barakati wa abwabal quwwati wa abwabal mawaddati wa abwabal rahmati wa abwabal rizqi wa abwabal ilmi wa abwabal maghfirati wa abwabal jannati ya arhamar rahimin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat,
pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati, pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keampunan dan pintu-pintu syurga. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi menjadi pembuka jalan kepada sesi yang bermanfaat dan penuh hikmah. Dengan hati yang tenang dan fikiran yang terbuka, marilah kita hayati cerita yang saya tulis sendiri. Ia bukan sekadar cerita, tapi penuh dengan makna dan pengajaran. Sebelum kita mulakan, cuba adik-adik tengok kanan dan kiri. Siapa yang duduk di sebelah kita hari ini? Senyum pada mereka. Itulah sahabat kita, keluarga kita dalam menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Jadi, bila kita datang mendengar cerita, belajar sesuatu yang baik, itu juga dikira ibadah. Adik-adik tahu tak? Dalam setiap majlis ilmu, malaikat akan turun dan menaungi tempat itu dengan sayap mereka. Jadi, siapa yang ada di sini sangat bertuah. Jom kita sama-sama niat. Aku hadir untuk mencari redha Allah dan menambah ilmu. Moga Allah berkati masa yang kita luangkan ini. Adik-adik, pernah tak terlintas di fikiran kita macam mana nak tahu arah kiblat kalau kita berada di tempat yang jauh? Seperti di tepi pantai, di atas gunung atau di hutan. Dan kenapa agaknya kita perlu solat 5 waktu dalam sehari? Kenapa tak sekali je? Atau hanya bila kita sempat? Pernah juga tak terfikir dari mana datangnya rezeki yang kita nikmati setiap hari? Siapa yang beri kita makanan yang sedap, udara untuk bernafas, kesihatan yang baik dan keluarga yang penyayang? Adik-adik tahu tak? Semua tu adalah nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mesti selalu bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi macam mana pula kalau kita terjumpa sesuatu yang bukan milik kita? Adakah kita akan jujur memulangkannya atau berpura-pura tidak nampak? Dan tahukah adik-adik, sifat jujur, amanah dan bersyukur itu semua adalah sunnah Rasulullah SAW. Baginda merupakan contoh terbaik untuk semua umat manusia. Jadi, hari ini saya akan kongsikan sebuah cerita yang mengajar kita semua tentang mencari arah kiblat, menunaikan solat, bersyukur dengan rezeki serta mengamalkan akhlak mulia seperti Rasulullah SAW. Inilah kisah yang saya namakan Ryan dan Rania Cuti-Cuti Ilmu. Tapi sebelum tu, cuba adik-adik semua fikir, bila kita dengar perkataan ilmu, apa yang terlintas di fikiran? Ada yang fikir sekolah, buku, ustazah,
Sebenarnya ilmu itu sangat luas. Bila kita tengok daun jatuh pun ada ilmu di situ. Allah ajar kita bahawa setiap yang hidup pasti kembali kepadanya. Jadi, bila kita dengar cerita hari ini, jangan cuba dengar dengan telinga, dengar juga dengan hati. Siapa tahu mungkin hari ini ada satu ayat yang ubah cara kita pandang dunia. Next page. Terima kasih. Pada suatu hari yang indah, sebuah keluarga yang bahagia terdiri daripada Abi, Umi, Ryan dan Rania pergi bercuti di tepi pantai. Mereka membaca doa menaiki kenderaan bersama-sama sebelum memulakan perjalanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah memudahkan ini kenderaan untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu untuk menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami di hari kiamat. Apabila tiba di tempat penginapan, Ryan dan Rania tidak sabar untuk pergi bermain di tepi pantai. Abi mengingatkan kepada mereka berdua untuk solat terlebih dahulu. Namun, Abi tertanya-tanya, mana arah kiblatnya ya? Ryan yang sedang memerhati bertanya, Abi cari apa? Lalu Abi pun menjawab, Abi tengah cari arah kiblat. Rania pun bersuara, Rania tahu, kita hadap tingkap je, macam kat rumah. Umi tersenyum lalu berkata, Rania, kiblat bukan ikut tingkap sayang, tapi menghadap Kaabah di Mekah. Rania pun tersenyum malu. Oh, begitu rupanya. Tapi Ryan pula keheranan. Tapi Abi, kita tak nampak pun Kaabah. Macam mana nak tahu arah kiblat? Abi pun menjawab, kita boleh tengok menggunakan telefon. Tiba-tiba, televisyen di ruang tamu berbunyi. Satu iklan muncul. Perhatian, fenomena istiwa azam akan berlaku pada hari ini. Tepat jam 5.50 petang, matahari akan berada betul-betul di atas Kaabah. Abi tersentak. Istiwa azam? Wah, hari ini istimewa. Abi mencari benda lurus untuk melihat arah bayang. Ryan dan Rania turut membantu dengan semangat. Ketika matahari tepat di atas, bayang mereka jatuh lurus di satu arah. Abi pun tersenyum dan berkata, inilah arah kiblat kita. Lihat, Allah jadikan matahari untuk bantu kita mencari arah solat. Istiwa azam istimewa, setahun 2 kali saja. Tengok bayang pada masanya, boleh tahu arah kiblat kita. Mari semua cari arah kiblat kita. Solat hadap Kaabah di Mekah Al-Mukarramah.
Wah, menarik kan adik-adik? Cuba bayangkan satu dunia umat Islam dari Malaysia sampai ke Afrika semua menghadap ke arah kiblat yang sama apabila solat. Subhanallah, betapa hebatnya kuasa Allah menyatukan kita semua. Ada sesiapa di sini pernah tengok kompas? Kompas pun boleh digunakan untuk cari kiblat tau. Tapi yang paling penting hati kita mesti betul dahulu. Walau tahu arah kiblat, kalau hati tak ikhlas, solat tu tak sempurna. Sebab tu Allah tengok bukan pada pergerakan kita, tapi keikhlasan hati kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi, bila Ryan dan Rania tolong Abi cari kiblat tadi, sebenarnya mereka bukan sekadar mencari arah, mereka sedang belajar erti ikhlas dan taat kepada perintah Allah. Ryan bertanya lagi, Abi, kalau waktu malam macam mana nak tahu arah kiblat? Abi tersenyum. Mudah saja, lihat pada bintang Orion. 3 bintang yang istimewa, Alnita Anila minta ke ciptaan Allah untuk kita, umat Islam satu dunia. Ryan dan Rania pun kagum. Rania berkata, wah, dengan bintang pun boleh cari kiblat? Abi menjawab, hebat kan Allah? Dengan matahari dan bintang, kita boleh tahu arah kiblat di mana saja kita berada. Ryan spontan menyebut, Subhanallah. Umi pun berkata, walau kita di tempat yang berbeza, seluruh umat Islam akan menghadap kiblat yang sama iaitu Kaabah di Mekah. Mereka pun menunaikan solat berjemaah dengan penuh syukur. Ryan berkata perlahan, Abi, hebatnya ciptaan Allah. Hanya dengan cahaya matahari, kita boleh tahu arah kiblat. Allah bagi petunjuk pada langit dan bumi. Abi tersenyum. Betul tu. Allah tak pernah biarkan kita tanpa panduan. Dalam hidup pun sama. Bila kita rasa sesat, carilah cahaya hidayah daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Rania pun menjawab, macam wis lah Abi. Kalau tak tahu jalan, kita ikut arah. Kalau tak tahu, sesat. Kalau tak ikut, sesat. Umi ketawa kecil. Betul sayang, tapi wis kita ialah doa, iman dan solat. Seterusnya. Okay. Selepas mereka selesai solat berjemaah, Rania bertanya perlahan, Abi, kenapa kita kena solat? Sebelum Abi menjawab, Ryan cepat-cepat menyambut. Sebab solat itu tiang agama. Abi tersenyum. Betul tu, solat ialah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, bererti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat
bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Rania pun berjanji untuk tidak meninggalkan solat lagi. Kemudian Abi berteka-teki. Makan kangkung si kura-kura. Rukun Islam ada berapa? Raya menjawab, 5. Abi memuji. Pandainya anak Abi. Salah satunya ialah solat 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Nak tahu tak, setiap waktu solat ada rahsia tersendiri. Rania mengangkat tangan. Rahsia apa, Abi? Abi tersenyum dan mula menerangkan. Subuh, waktu kita mohon kekuatan memulakan hari. Zuhur, waktu rehat. Allah suruh kita berhenti sekejap dan ingat kepadanya. Asar, masa kita diuji kesabaran. Maghrib, masa untuk bersyukur bila hari berakhir. Isyak, masa untuk tenangkan hati sebelum tidur. Rain terpegun. Oh, rupanya setiap waktu solat ada sebab dan makna. Umi pun menambah. Sebab itu, kalau kita jaga solat, insya-Allah hidup kita teratur. Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jadi, jagalah solat kerana solat itu adalah hubungan antara Allah dan hambanya. Selain itu, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Islam dibangunkan atas 5 perkara: bersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Sekarang bayangkan kalau sehari kita tinggal 1 solat je, ibarat kita cabut 1 tiang daripada rumah. Lama-lama rumah tu akan runtuh. Begitulah agama kita. Solat bukan sekadar berdiri, rukuk dan sujud. Tapi solat itu tanda kita mengingati Allah dalam setiap sujud. Kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila rasa sedih, risau atau takut, sujudlah. Nabi SAW bersabda,
tempat yang paling hampir antara seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Jadi, kalau Ryan dan Rania rajin solat, mereka sebenarnya sedang bina rumah iman yang kuat dalam hati mereka. Seterusnya bertajuk Aiskrim dan Rezeki. Pada petang itu, mereka sekeluarga ke pantai untuk berkelah. Abi, Ryan dan Rania pergi membeli aiskrim manakala Umi sedang duduk di atas tikar lalu membawa keluar bekalan makanan yang dibawanya. Apabila Abi, Ryan dan Rania tiba di gerai aiskrim itu, Abi pun bertanya kepada penjual aiskrim itu, "Berapa ya harganya?" Penjual aiskrim pun menjawab, RM8 sahaja. Abi menghulurkan RM10 dan berkata, "Tak apa, Baki simpan sedekah dari saya." Penjual itu tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, semoga murah rezeki nak." Rahim pun bertanya, "Abi, apa maksud rezeki?" Abi pun menjawab, "Rezeki ialah semua pemberian Allah." Umi tersenyum, "Itulah rezeki." Jangan lupa untuk sentiasa bersyukur seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. 5 pemberian Allah untuk kita gunakan sebaiknya. Hidup sihat, kaya masa dan usia ketika muda. Mari ucap Alhamdulillah, syukur dengan nikmatnya. Semuanya rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Sedapnya bila dengar lagu tu kan? Tapi adik-adik tahu tak? Kadang-kadang rezeki bukan sekadar makanan atau duit. Kadang rezeki tu datang dalam bentuk kasih sayang, kesihatan atau masa yang tenang untuk belajar. Ada orang kaya tapi tak bahagia. Ada orang yang sederhana tapi hidupnya penuh ketenangan. Sebab itu Nabi ajar kita untuk sentiasa bersyukur. Cuba semua sebut Alhamdulillah. Bagus. Bila kita ucap Alhamdulillah, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmat kepada kamu." Jadi, apabila Ryan dan Rania makan aiskrim, mereka bukan cuma menikmati rasa manis aiskrim, tetapi mereka belajar manisnya rasa bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman,
Makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Manakala hadis riwayat Muslim menyatakan, sesungguhnya tidaklah jiwa akan mati sampai disempurnakan rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Hadis ini mengajarkan kita agar tidak risau berlebihan tentang rezeki, tetapi tetap berusaha dengan cara yang halal. Umi pun memandang laut sambil berkata, rezeki ni luas, anak-anak. Kadang bukan apa yang kita minta, tapi apa yang kita perlu. Rania bertanya, macam mana tu Umi? Contohnya, bila hujan turun, mungkin ada orang rasa susah sebab tak boleh keluar. Tapi hujan itu rezeki untuk petani, rezeki untuk tumbuhan dan rezeki untuk bumi. Ryan tersenyum. Jadi, apa-apa pun yang Allah bagi, semuanya ada hikmah. Abi mengangguk. Betul, orang yang bersyukur akan nampak nikmat dalam setiap ujian. Rezeki Allah luas terbentang, takkan hilang bila dikongsi. Syukur di hati jangan hilang, hidup berkat penuh erti. Seterusnya tajuk duit pakcik terjatuh. Ketika Ryan dan Rania bermain di tepi pantai, tiba-tiba mereka ternampak seorang pakcik menjatuhkan dompetnya. Ryan berlari mengambil dompet itu dan memanggil, "Pakcik, ni dompet pakcik terjatuh tadi." Pakcik tu tersenyum lega. "Terima kasih nak, baiknya kamu berdua." Mereka kembali kepada Abi dan Umi. Umi memuji, "Bagusnya anak Umi ni mengamalkan sunnah Rasulullah." Rania menggaruk kepala. Sunnah Rasulullah tu apa Umi? Abi pun menjawab, sunnah Rasulullah bermaksud perbuatan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Baginda sangat jujur, amanah dan penyayang. Ryan pun tersenyum bangga. Lepas ni, Ryan nak ikut sunnah Rasulullah. Rania pun tambah adiknya dengan penuh semangat. Surah Al-Hash ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول
له واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Maksudnya, apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya Muhammad dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Ayat ini menegaskan kewajipan menerima dan mengikuti segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Menurut hadis riwayat Imam Malik, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Hadis ini menunjukkan bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber utama dalam Islam. Wah, jujur sungguh Ryan dalamnya. Tapi cuba kita bayangkan, kalau orang lain jumpa dompet tu, mungkin ada yang simpan, ada yang pura-pura tak nampak. Tapi ingat ya adik-adik, jujur itu mahal. Sekali kita hilang kejujuran, orang susah nak percaya semula. Rasulullah SAW digelar Al-Amin yang bermaksud orang yang dipercayai. Sejak kecil, baginda tak pernah menipu walaupun sekali. Pernah satu hari ada orang letak barang amanah pada Nabi. Tapi bila orang tu musuh baginda pun,
Nabi tetap menjaga barang itu sebaik-baiknya. Itulah akhlak Rasulullah yang luar biasa. Jadi, bila Rayin dan Rania pulangkan dompet, sebenarnya mereka sedang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Adik-adik nak jadi macam Nabi tak? Nak? Alhamdulillah. Maka mulakanlah dengan perkara kecil. Bercakap benar, tepati janji dan jangan ambil hak orang lain. Umi pun berkata lembut, bila kita jujur, Allah akan bantu kita dalam cara yang tidak disangka. Rayan bertanya, macam mana tu Umi? Umi pun membalas, kalau kita jujur, orang akan percaya dan sayang kepada kita. Kadang rezeki pun datang sebab kejujuran kita. Rania mengangguk. Maknanya, kalau tipu, Allah marah ya Umi? Umi tersenyum. Ya sayang, tapi Allah juga Maha Pengampun. Kalau tersalah, cepat-cepat minta maaf dan bertaubat. Menjelang senja, keluarga itu duduk di tepi pantai, menikmati keindahan ciptaan Allah. Abi pun berkata, lihatlah matahari terbenam ini. Setiap ciptaan Allah mengingatkan kita kepada kebesarannya. Umi menambah, hari ini kita belajar banyak perkara tentang solat, kiblat, rezeki dan kejujuran. Rayan berkata, dan kita belajar ikut sunnah Rasulullah. Rania pula menambah, serta bersyukur atas semua nikmat Allah. Sebelum mereka pulang, Rania memeluk Umi dan berkata, Umi, Rania rasa hari ini macam sekolah tapi lagi seronok. Umi tertawa kecil. Sebab hari ini kita belajar terus daripada alam. Sekolah ciptaan Allah. Raya menambah. Lepas ni Raya nak buat buku nota khas. Nama dia Buku Ilmu Alam. Abi berkata, bagus. Catat setiap perkara baik yang kamu belajar setiap hari. Itulah harta ilmu yang sebenar. Mereka pun berjalan pulang. Tangan bergenggam, hati tenang dalam kasih dan syukur. Itulah kisah Rayan dan Rania, cuti-cuti ilmu. Kisah yang mengajarkan kita bahawa akidah meneguhkan iman, ibadah menyucikan hati, dan akhlak mencerminkan keindahan alam. Kalau kita renungkan balik, hidup ini seperti perjalanan di tepi pantai. Kadang ombak datang kuat, kadang lembut. Tapi kalau kita pegang kompas iman, insya-Allah kita tak akan sesat. Dalam kisah ini, Rayan dan Rania mengajar kita bahawa ilmu bukan hanya dari buku, tetapi dari pengalaman, pemerhatian dan ketaatan kepada Allah. Adik-adik, bila pulang nanti, cuba tengok sekeliling. Matahari, awan, pokok, ibu bapa, semua itu tanda kasih Allah kepada kita. Mari kita berjanji dalam hati untuk terus solat 5 waktu, untuk jadi anak yang taat, untuk bersyukur atas rezeki
dan untuk jujur seperti Rasulullah SAW. Semoga kita semua tergolong dalam golongan yang mencintai Allah dan disayangi manusia. Hadirin yang dihormati, nampaknya masa begitu mencemburui kita. Cerita yang saya sampaikan hari ini hampir tiba ke penghujungnya. Namun semoga setiap kisah dan pengajaran yang dikongsi tadi akan terus hidup di hati kita. Pengajaran daripada cerita ni dari aspek akidah ialah kita hendaklah beriman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa menciptakan alam semesta termasuk matahari dan bintang. Selain itu, kita perlu yakin bahawa segala rezeki dan nikmat yang kita peroleh datang daripada Allah. Kita hendaklah bersyukur atas setiap kurniaannya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Manakala dari aspek ibadah pula, kita wajib menunaikan solat 5 waktu kerana solat ialah tiang agama dan tanda ketaatan kepada Allah. Kita perlu mengetahui arah kiblat dengan betul sebelum menunaikan solat. Kita juga digalakkan menunaikan solat secara berjemaah bersama ahli keluarga untuk mengeratkan hubungan dan mendapat lebih banyak pahala. Akhir sekali dari aspek akhlak, kita hendaklah jujur dan amanah seperti Rasulullah SAW dalam setiap perbuatan. Kita juga digalakkan bersedekah dan membantu orang lain dengan ikhlas. Kita juga perlu menghormati dan mendengar nasihat ibu bapa. Dan akhir sekali, kita harus mencontohi akhlak mulia Rasulullah SAW yang penyayang dan membawa rahmat kepada semua. Semoga kita semua terus menjadi hamba Allah yang bersyukur, jujur dan taat perintahnya. Sebelum saya akhiri cerita ini, marilah kita sama-sama menadah tangan seketika. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur atas setiap nikmat. Kukuhkanlah iman kami dalam setiap ujian. Hiasilah hati kami dengan kejujuran, kasih sayang dan akhlak Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Maka jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada saudari pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada Haifah Najwa atas penyampaian yang begitu menarik dan penuh pengajaran.